Assalamualaikum. Okey, dulu. Lambat tak ni? Kena ayam lah. Makan ke? Weh, laju lah weh. Nek lah. Awak elok ni selalu buat benda jadi kalut lah. Tahu tapi aku rasa kita kena cepat juga Abi. Assalamualaikum Nyas. Kenapa? Ada apa? Aku ada pesanan dari guru. Macam mana pun, pasal kiamat ni, semua rasa Allah. Cuma menurut alim ulama yang kaji ilmu fitan, ilmu akhir zaman lah saya cerita kan. Okey, macam ni lah. Apa yang aku cuba cakap ni, korang cuba pandang daripada sudut ilmu dan juga jadikan sebagai peringatan untuk kita semua. Katanya, usia dunia ni cuma 1,500 tahun saja. Bayangkan, sekarang dah 2025. 1447 Hijrah. So maksudnya kita ada baki 53 tahun je lah. Macam yang Abang Jas cakap tadi, kiamat ni tetap rasa. Cuma yang kita bincangkan sekarang ni dalam konteks keterbukaan ilmu fitan tadi. Baik, bayangkan. Ada 53 tahun je lagi untuk tunggu bumi ni binasa. Okay. Dia bukan nak takut-takutkan, cuma yalah, kita sama-sama fikir, sama-sama ambil pengajaran. Sebenarnya apa yang kita tunggu? Kemunculan Imam Mahdi? Baik. Hadis pasal Imam Mahdi ni dikatakan bahawa Imam Mahdi bila turun ke bumi, dia akan hapuskan corruption, kezaliman dan ketidakadilan. Dan dikatakan juga bahawa Imam Mahdi ni dia akan memerintah bumi selama 7 hingga ke 9 tahun. Let's say lah paling lama pun kita ambil 9 tahun. And then dalam masa 9 tahun tu juga Dajjal akan muncul. Nabi Isa pula turun untuk bunuh atau kalahkan Dajjal. Oh, berapa lama pula Nabi Isa memerintah? Okay. Macam kita faham, Imam Mahdi dulu kan. And then turun Nabi Isa kan. Walaupun turun je Nabi Isa ni, tapi waktu tu pemerintahan still lagi Imam Mahdi. Dan kemudian Nabi Isa pun akan hidup seperti manusia biasa lah. Bakal kahwin. Sampailah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan. Barulah waktu tu Nabi Isa memerintah. Dalam 7 tahun lah lebih kurang macam tu kan. And then lepas tu akan keluarnya dukhan dan barulah berlaku kiamat. Kalau lah kita ambil kan pembincangan ilmu kita tadi kan pasal kiamat tadi, tolak 7 tahun, tolak 9 tahun, bla bla bla, lepas tu lebih kurang dalam 20 tahun. Dekat tu. Yelah, umur saya tahun ni 19 tahun. Tambahlah 30 tahun sebab yang lagi 20 tahun tu cerita kiamat. Kalau dipanjangkan umur, so insya-Allah saya 49 tahun. Boleh jadi. Cuma persoalannya sekarang, sedia tak kita nak jadi Mahdiun? Itulah pesan guru kita tadi. Akhir zaman semua dah maklum. Yang betul nampak salah, yang salah nampak betul. Tapi bayangkan kalau benda tu berjadi kat zaman kita, ataupun jadi kat zaman anak cucu kita. Macam mana kita nak bezakan antara Imam Mahdi dengan Dajjal? Dia orang mana pakai name tag dia? Tak ada. Jadi macam nak tahu? Daripada Nur Muhammad. Kukuhkan tauhid, mantapkan fikah, selami hakikat tasawuf. Semoga kita dalam golongan Mahdiun bersih